Kita ni kalau kerja sungguh-sungguh dok setiap petai pagi malam kerja tak kira panas hujan pergi kerja lagi tapi bila ada masa telur ni bolehlah bersantai-santai dengan anak-anak ni tak perlu modal pun nak dekat dengan saya benar dia cuma nak masuk je dengan kita so pagi ni saya cuti bolehlah dekat dengan anak-anak tengah kita buat minggu pun buat gini pun suka dah saya masak Maggi goreng nugget je buat Maggi goreng biasa goreng Maggi powder je panggil ada orang nak tahu kalau saya goreng Maggi kan mudah je mula-mula tumis bawang putih lepas tu bawang putih tu garing dah boleh labu telur saya buat telur 2 butir lepas tu bubuh bawang Maggi lepas bubuh bawang Maggi tu kena bubuh air sikit dekat sewiang bawang Maggi tu lah bubuh air jangan banyak sangat cukup-cukup untuk Maggi 5 supit saya guna 5 supit Maggi saya bubuh 2 je bawang Maggi tu tak sewi masin sebab bawang Maggi ni masin kalau usah 5 supit bawang Maggi tu memang tak nak makan lah sebab Maggi goreng ni kita kena kurang awak lepas tu kan awak boleh bubuh Maggi tu tengok lembut dah barulah awak bubuh kicap dengan sos cili lepas tu gaus pati lepas tu bubuh sayur saya guna sayur kasar-kasar ni lepas tu sayur kasar-kasar ya lepas tu boleh makan dengan nugget siap lah gitu je pun nak dikira tak banyak tak kena apa ni guna modal banyak-banyak modal berapa sen dah ni nak bersantai-santai bersama anak-anak gini pun suka lenggok dah saya sebab kita zaman kecil dulu lah nampak dah kalau kita gini dengan mak ayah kita pakai Maggi makan sekali pun